Pernah tak anda terfikir apa sebenarnya rahsia di sebalik satu sesi pengajaran yang betul-betul menjadi dan meninggalkan kesan? Hari ini kita akan selami satu kaedah yang menjadi tulang belakang kepada cara kita mengajar sekarang. Satu rangka kerja yang dah terbukti ampuh dimakan zaman. Ini soalan cepu mas untuk semua pengajar kan? Terutamanya kita dalam bidang TVET. Macam mana kita nak rancang satu sesi yang bukan setakat bagi maklumat tapi betul-betul membina kemahiran yang kekal? Jawapannya mungkin ada pada satu kaedah yang usianya dah hampir 200 tahun. Untuk kita faham masa depan pengajaran, kadang-kadang kita kena jengok sikit ke belakang. Jom kita kenali seorang tokoh yang boleh dikatakan telah meletakkan batu asas untuk hampir semua kaedah pengajaran yang kita guna hari ini. Inilah orangnya, Johann Friedrich Herbert. Beliau ni antara yang terawal sekali kaji secara serius macam mana sebenarnya otak manusia ni belajar dengan paling efektif. Dia percaya yang minda kita ni serap maklumat ikut satu susunan yang tertentu. Dan dari situlah lahirnya sumbangan terbesar beliau. Inilah falsafah teras Herbert. Bagi dia, pengajaran yang hebat tu bukan magic, bukan nasib. Ia satu sains. Ia adalah hasil daripada perancangan yang teliti, yang sistematik, langkah demi langkah. Jadi, apakah langkah-langkah tu? Jadi, apa formula yang Herbert cadangkan? Beliau telah bangunkan satu plan tindakan, satu blueprint yang komprehensif untuk menstrukturkan mana-mana sesi pengajaran. Inilah dia, pelan induk 6 langkah Herbert. Cuba kita perhatikan sekejap. Aliran dia sangat logik kan? Mula dengan persediaan untuk buka minda pelajar dan diakhiri dengan penyemakan untuk kunci kefahaman tu. Rangka kerja ni sebenarnya satu kitaran pembelajaran yang lengkap. Okey, jom kita bedah siasat satu persatu. 3 langkah yang pertama ni, kita boleh anggap macam kerja-kerja membina tapak rumah. Ia adalah fasa untuk kita sediakan minda pelajar dan sampaikan ilmu baru dengan cara yang paling efektif. Fikirkan langkah ni macam sesi warm-up untuk otak. Sebelum kita nak ajar benda baru, kita kena pastikan dulu enjin pelajar tu dah panas, dah bersedia dan paling penting ada rasa ingin tahu. Kunci utama dalam langkah persediaan ni ialah kita kena aktifkan balik apa yang pelajar dah tahu. Macam jambatan dalam gambar ni lah. Bila kita dapat kaitkan pengetahuan sedia ada mereka dengan topik baru, kita sebenarnya tengah bina satu laluan yang mudah untuk ilmu tu masuk. Pembelajaran pun jadi lebih lancar. Okey, lepas dah warm up, sekarang kita masuk ke main event, penyampaian. Di sinilah masanya kita sebagai pengajar menyampaikan isi kandungan pelajaran kita. Tapi cara penyampaian tu sangat-sangat penting. Penyampaian yang mantap bukan sekadar syarahan satu hala tau. Ia kena ada interaksi, kena ada soal jawab, kena minta maklum balas. Supaya kita pasti pelajar betul-betul faham konsepnya, bukan setakat hafal fakta. Perkara ni kritikal, terutamanya dalam konteks TVET. Baik, lepas kita dah sampaikan maklumat baru, kerja kita belum selesai. Langkah seterusnya adalah penyatuan. Ini adalah proses di mana kita tolong pelajar untuk sambungkan titik-titik maklumat tadi. Jadi, kuncinya di sini ialah pembelajaran ni bukan macam kita simpan fail dalam folder-folder berasingan. Ia macam kita membina satu jaringan. Bila kita bantu pelajar kaitkan kemahiran baru tu dengan apa yang mereka dah tahu atau dengan dunia pekerjaan sebenar, barulah ilmu tu betul-betul melekat dan jadi bermakna. Baiklah. Tapak dah kukuh, asas pun dah ada, sekarang kita beralih ke fasa seterusnya. Fasa ni adalah tentang macam mana kita nak tukarkan pemahaman tu kepada kemahiran yang boleh diguna pakai. Jom kita sambung. Di sinilah kita mula tolak pelajar untuk berfikir pada aras yang lebih tinggi. Daripada sekadar tahu fakta, kita nak mereka mula nampak gambaran yang lebih besar, the big picture, dan buat rumusan mereka sendiri. Inilah dia, moment yang kita cari. Bila seorang pelajar tu dah boleh buat generalisasi, itu tandanya dia dah beralih daripada sekadar tahu kepada faham. Dia dah mula faham prinsip di sebalik sesuatu perkara. Satu anjakan yang sangat besar. Herbert sendiri terangkan dengan cukup padat. Generalisasi ni adalah tentang mencari persamaan dalam pelbagai situasi. Dan dari situ, kita bentuk satu kesimpulan umum. Ia sebenarnya kemahiran untuk melihat corak atau pattern dalam maklumat. Contoh ni memang terbaik. Pelajar tu bukan sekadar hafal satu kes sahaja, tapi dia faham satu prinsip ekonomi yang universal. Itulah dia kuasa generalisasi. Dan sekarang, kita sampai ke ujian sebenar. The moment of truth. Boleh tak pelajar gunakan apa yang dia dah belajar?
Inilah masanya kita beralih dari tahu kepada boleh buat. Inilah saat penentunya, terutamanya untuk kita dalam TVET. Teori dalam kelas tu satu hal, tapi boleh tak pelajar tu gunakannya di bengkel atau di tempat kerja nanti? Kalau jawapannya ya, barulah kita boleh kata dia betul-betul mahir. Dan akhir sekali, sebelum kita tutup satu-satu bab, kita perlu buat semakan. Anggaplah ini macam langkah quality control untuk pastikan objektif pengajaran kita dah tercapai. Penting untuk kita ingat, penyemakan ni bukan setakat ujian akhir ya. Ia adalah peluang untuk kita kuatkan lagi pemahaman, jawab apa-apa persoalan yang mungkin masih berselirat dalam kepala pelajar dan pastikan semua orang on the same page sebelum kita buka topik baru. Jadi, kita dah lalui ke-6 langkah ni. Persoalannya sekarang, apa maknanya semua ni untuk kita sebagai pengajar pada zaman moden ni? Inilah mesej utamanya. Walaupun dah berusia hampir 2 abad, kaedah hebat ni masih sangat-sangat relevan. Malah, kaedah pengajaran 4 langkah yang kita biasa guna dalam TVET hari ini sebenarnya adalah evolusi secara langsung daripada 6 langkah asal ni. Prinsip asasnya tak pernah berubah. Pengajaran yang berkesan mesti berstruktur, sistematik dan paling penting, berpusatkan pelajar. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk direnungkan. Cuba lihat balik cara pengajaran anda. Daripada 6 langkah yang kita bincangkan tadi, langkah yang mana satu agaknya, kalau kita beri sedikit sahaja perhatian lebih, boleh bawa impak yang paling besar dalam kelas anda. Kerana dengan memperkemas setiap fasa, kita mampu mengubah pengajaran yang baik menjadi satu pengalaman pembelajaran yang luar biasa.